Hai semua, biasa ikan salmon orang masak western kan. Kali ni saya nak try masak lemak cili padi. Lala kampung gitu. Okey, first kali kita perlukan ikan salmon. Ni ikan salmon ni kita tambah dengan garam, sedikit garam, serbuk lada hitam. Kemudian cairkan butter ataupun margarin, ikut sukalah. Kalau saya suka lagi butter sebab dia lebih sihat. Okey, bila butter dah cair, kita grill ataupun panggang ikan salmon ni. Okey, tujuan dia supaya ikan salmon ni tidak mudah hancur sebab kita nak masak jenis berkuah. Bila ikan ni dah betulkan warna jadi golden brown macam ni, ni maknanya dah masak. Bolehlah diangkat. Okey, next sediakan bawang merah, kunyit hidup, bawang putih dan juga cili padi. Cili padi ni korang adjust lah ikut tahap kepedasan yang korang nak. Dan kisar, ini saya guna chopper jadi dia kasar-kasar macam ni lah. Panaskan minyak dalam periuk. Kita nak buat kuah. Lepas tu masukkan semua bahan yang kita dah kisar tadi. Tumis sampai dia naik bau. Kemudian tambahkan air. Tambahkan juga lengkuas. Dan juga masukkan, saya guna santan yang 60 ml ni, santan kara. Masukkan semua bahan-bahan ni sampai mendidih. Kemudian tambahkan perasa iaitu garam dan juga sedikit serbuk perasa. Kacau sampai dia betul-betul mendidih dan masak. Lepas tu ini daun kunyit. Wajib ada tau kalau nak rasa kita punya masak lemak tu sedap. Ni cara saya lah. Gunting-gunting, kemudian masukkan sampai dia dah mendidih dengan sempurna. Kemudian kita tuang ke atas ikan salmon yang kita dah panggang tadi. Korang bolehlah cuba. Sedap tau. Biasa asyik masak western je kan? Okey, sekian dari saya. Selamat mencuba. Bye.